Okay guys, hari ini kita ada BMW F10 EDC Absorber singgah ke tempat kami setelah buat appointment 3 hari sebelum beliau datang. Jadi saya pun ambil kereta owner dan saya pun test sendiri. So memang betul, memang rasa berbuai-buai. Sedangkan Sport mode dan Comfort mode dia tu boleh main, tetapi Sport mode dan Comfort mode tu tiada beza langsung. Jadi saya terus bawa dekat tester mesin untuk kita dapatkan bacaan ground contact, untuk kita tengok berapakah bacaan kelembutan pada absorber BMW F10 EDC absorber ni. Jadi you guys boleh nampak depan kiri 29, depan kanan 32, belakang kiri 29 dan belakang kanan pun 32. Jadi bacaan dia memang terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi tu memang you guys akan rasa berbuai-buai seperti kereta ni. Jadi dengan bacaan macam tu, kami terus buka absorber ke 4 batang dan kami terus tekan secara manual. So you guys boleh nampak memang keadaan dia lembut. Ada yang dah tak naik dah. So itulah dia sebabnya bacaan terlalu tinggi. Jadi kami untuk mempercepatkan proses, kami adakan ready stock untuk kita settlekan masalah absorber ni. Dan sebelum kami pasang, kami tekan dulu ke 4 batang absorber ini. Jadi dekat sini you guys boleh nampak memang firm, memang sedap, memang padat, memang mampat. Tetapi you guys jangan risau, dia tidak akan menghilangkan comfort you guys. So selepas siap, kami pun terus pasang ke 4 side, depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Jadi selepas selesai pasang, kami pun terus test kereta ni nak rasa adakah masih rasa berbuai ataupun dah tak rasa lagi. So selepas test memang rasa firm, memang rasa padat dan tak ada rasa berbuai lagi. Jadi kita terus masuk dekat tester mesin untuk dapatkan bacaan. So you guys boleh nampak depan kiri 15, depan kanan 11, belakang kiri 18 dan belakang kanan 17. So bacaannya semuanya di bawah 20, barulah kereta ni akan jadi lebih firm. So itulah dia cerita untuk BMW F10 EDC absorber. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan electronic absorber iaitu EDC absorber, kalau ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, jangan risau, masuk dekat link bio saya ataupun Roger saya direct dengan nombor yang tertera di paparan skrin ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Rival Auto whack the corner. Bye bye. Assalamualaikum.